bukanlah minyak orang kata yang masuk Malaysia di packing balik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaswadi Samsudin daripada Bandar Puncak Alam. Okey, hari ini saya datang di NKS Motorsport ataupun KTM Premium Kuala Lumpur untuk second service zone test 3.8G saya. Kebetulan saya hadir kat sini, saya ada ternampak satu minyak baru. Nama dia iGold. Okay, so saya rasa tertarik untuk mencuba minyak baru ni. Sebelum ni saya servis first dan second servis menggunakan untuk third servis ni saya nak cuba gunakan iGold. Okay. So minyak ni yang saya dapat info, minyak ni dia import daripada France. Okay. So bukanlah minyak orang kata yang masuk Malaysia di packing balik. Yang ni kata datang daripada France, sebotol macam ni lah dia guna. Tiada sebarang campuran. So harapan saya untuk selepas saya tukar minyak ni, yang pertama saya berharap untuk lebih mileage untuk menggunakan minyak ni, dan juga untuk dapat kata enjin saya lebih berkuasa tinggi dan melancarkan sistem gearbox saya. Right? So apa-apa nanti selepas lebih kurang dalam 2 minggu saya menggunakan ni, insyaAllah saya akan bagi feedback kepada pihak pengedar Zinlab untuk minyak iGold. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.